Apa dia? Oh, ramai yang tanya. Dah dapat CJ halal belum? Jom, saya tunjukkan. Kopi Hut Ceras mula beroperasi secara rasmi pada Ogos 2024. Selepas premis beroperasi dan persediaan pematuhan dilaksanakan, proses permohonan halal dimulakan. Jesteru itu, Kopi Hut Ceras telah selesai menjalani audit halal oleh pihak JAKIM. Dan doakanlah kami semuanya berjalan dengan lancar. Saya dekat bahagian pengurusan halal. Setiap proses telah dilalui mengikut keperluan yang ditetapkan. Kini kami menantikan keputusan kelulusan daripada pihak berkuasa. Mohon doa agar Kopi Hut Ceras dipermudahkan dan diberikan kelulusan pensijilan halal Malaysia. Yang penting tu dia. Dia dah cik. Alhamdulillah. Saya submit, saya ingat lama sangat tapi tak sampai 3 minit je. Alhamdulillah settle dah. So sekarang ni kita dah buat settle bayaran dan kita dah boleh solat Jumaat insya-Allah. Dah submit, dah audit. Tunggu je lah.